Di samping sesi meja bulat bersama gergasi industri Perancis, Perdana Menteri juga akan berdialog bersama pemimpin komuniti Islam setempat dan menyantuni warga Malaysia di Perancis selain menyampaikan syarahan umum di Sorbonne University pada 4 Julai 2025. Dari Paris, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus akan ke Rio bagi menyertai sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-17 atas jemputan Presiden Lula da Silva, di mana kehadiran Malaysia sebagai negara rakan BRICS dan pengerusi ASEAN akan menekankan kepentingan multilateralism berasaskan undang-undang, tadbir urus kecerdasan buatan, tindakan iklim dan kesihatan global mewakili aspirasi lebih 650 juta rakyat ASEAN. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan delegasi akan tiba di Kuala Lumpur pada awal pagi 9 Julai 2025 dan kemudiannya akan terus menghadiri mesyuarat Menteri Luar ASEAN pada hari yang sama. Kerajaan Madani menaruh harapan yang tinggi agar rangkaian pertemuan di Rom, Paris dan Rio ini akan memperkasa persahabatan, memacu perdagangan dan membuka limpahan peluang baru demi kesejahteraan rakyat Malaysia serta seluruh warga ASEAN. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memohon doa agar sokongan padu rakyat Malaysia bagi setiap rundingan ini dipermudah dan setiap hasilnya kelak benar-benar membawa manfaat yang mampu dirasai semua lapisan masyarakat.